Benda budak pun tak ada buat ke? Ingat kau pada bapak kau. Dah lembab. Nanti pun jadi aku tau. Yang kena ni aku. Bukan kau. Mai dah budak ni. Tu. Johan. Mira. Morning, Johan. Morning, Mira. Johan breakfast ke belum? Kalau belum, Mira dah makan sikit. Baiklah makan sikit. Itu juga. Dah pun dah breakfast. Hoi! Kau tak memang kesangat lah. Kau yang kena kopi ke apa? Fail aku ni, kau buat. Siapa siap? Selagi kau tak siap, kau yang keluar. Faham? Kau tak boleh rehat nanti. Siap? Betul ni? Makan kat sini. Masuk! Cik Naim, saya dah siapkan kerja yang Cik Naim suruh tadi. Kalau tak ada apa-apa, saya pergi makan dulu. Tunggu dulu. Biar aku periksa. Kau belum percaya sangat. Macam ni kau buat? Mentang-mentang dah rehat, kau buat kerja macam ala balai eh? Kau ambil pada file tu, kau betul boleh? Tak boleh budak! Wah! Johan? Kena sam lagi ke tu? Dia ni tak habis-habis ke dia sam. Kau baca syarikat je. Itulah, patut kena buang je dia ni. Susahkan je. Tak guna betul. Dia ingat aku ni kuli dia ke? Aku rehat nak kacau aku. Ni kau buat apa ni? Semua benda tak kena. Siap. Ni dia balik. Syasha panggil Johan masuk. Johan. Ya? Tuan Zamri panggil awak, dia nak jumpa awak sekarang dekat bilik dia. Baik. Kenapa bos nak jumpa aku pagi-pagi ni? Mesti si Naim tu ada mengadu apa-apa ni. Tak guna punya si Naim. Masuk. Ya ke tuan? Assalamualaikum. Tuan ada panggil saya tadi? Dulu, saya ada benda nak cakap dengan kamu. Tentang apa tu tuan? Saya tengok prestasi kerja kamu kebelakangan ini agak merosot. Kamu ada masalah ke? Ada benda yang mengganggu kamu? Tidak tuan. Saya rasa saya okey je. Kenapa tuan cakap prestasi saya merosot? Sedangkan saya siapkan kerja saya on time. Dan saya tak pernah tangguhkan kerja saya. Kamu yakin? Setahu saya, kerja kamu nak yang buat. Dokumen bulan lepas nak yang buat kan? Saya dah siapkan tuan. Saya dah hantar kepada Cik Naim untuk semakkan. Betul tuan, saya dah siapkan semua. Jadi kamu nak cakap Naim tipu saya? Kamu ada bukti? Tak adalah tuan. Saya rasa semua ni salah faham. Then show me the proof.
I don't want to see any excuses from you. Ini amaran terakhir, Johan. Saya tak nak dengar lagi pasal benda ni. Jika berlaku lagi, saya akan bicarakan. Baik, Tuan. Keluar. Kamu betul. Johan, kenapa pula ni? Silap ni itulah tak guna betul. Dia cerita buruk tentang saya dekat Tuan Zamri tau. Sabarlah, maybe Tuan Zamri salah faham kot. Dah lambat ni aduh. Sekejap saya lagi ni. Alay. Tak apa lah. Siapa kerja orang buat, dia buat semua settle. Siapa tu? Dia mau main. Ingat aku takut. Siapa kau? Kau. Ha